Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Wan Nasrin binti Wan Samizan, berumur 15 tahun dari SMK Puteri Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan satu mesej penting. Tanpa rokok, tanpa vape, senyum sihat, kita hebat. Apakah makna sebenar kebebasan? Adakah kita bebas jika kita terikat dengan ketagihan? Atau sebenarnya bebas apabila kita mampu membuat pilihan yang betul? Hari ini, rokok dan vape semakin biasa dalam kalangan remaja. Ada yang menganggap vape lebih selamat. Ada yang mencuba segata ingin tahu. Namun, hakikatnya kedua-duanya membawa mudarat. Rokok mengandungi bahan kimia berbahaya yang merosakkan tubuh. Vape pula, dia mengandungi nikotin yang menyebabkan ketagihan. Apa yang bermula dengan sekadar cuba boleh berakhir dengan sukar berhenti. Kita adalah generasi masa depan. Kita ada impian, cita-cita dan harapan. Tetapi bagaimana kita ingin berjaya jika kesihatan kita sendiri tidak dijaga? Ingatlah, kesihatan adalah asas kejayaan. Tanpa kesihatan, kita tidak mampu belajar dengan baik. Tanpa kesihatan, kita tidak mampu mencapai impian. Kita tidak perlu merokok untuk kelihatan matang. Dan kita tidak perlu vape untuk diterima. Sebenarnya, orang yang kuat ialah mereka yang berani berkata tidak kepada rokok dan tidak kepada vape. Bayangkan generasi yang sihat, berdisiplin dengan berkeyakinan. Generasi yang tidak mudah terpengaruh dan berani membuat keputusan yang betul. Generasi itu bermula dengan kita. Akhir kata, jangan biarkan masa depan kita dikaburi oleh asap. Pilihlah untuk hidup sihat. Pilihlah untuk menjadi kuat. Tanpa rokok, kita lebih bermaruah. Dan tanpa vape, kita lebih berdaya. Senyum sihat, itulah kejayaan kita. Sekian, terima kasih.